Assalamualaikum dan selamat malam. Malam ni 22 hari bulan 11 2025. Cuaca malam ni hujan yang teramat hujan dan hujan lebat. Hujan lebat-lebat. Daripada pagi sampai ke malam hujan masih tidak berhenti. Lokasi di Pasir Putih. Mana Pasir Putih ni luar ke? Ni jalan Pasir Putih semua. Keadaan terkini masih terkawal dan orang kata hujan tidak berhenti. Tapi walaupun hujan berhenti, dia tidak terlalu lebat. Dan orang kata dia hujan, boleh dikatakan hujan dia tak lebat, berarti hujan dia lebat. Melainkan kalau dia hujan ni terlalu lebat dan boleh menyebabkan banjir lah, boleh dikatakan. Tak tahu memang banjir lah. Tapi untuk terkini dia petang tadi, pagi tadi hujan lebat dia berhenti sekejap, and then dia hujan pula nanti berhenti sekejap. Atau petang tadi dia hujan pun, lepas tu berhenti sebentar. Lepas tu ni malam pula, malam pula dia hujan, lebat juga. Ada masa saya balik tadi tak lebat mana, ni lebat pula. Yang gitu. Minta keadaan kata tidak terlalu parah lah. Kata boleh kita berniaga, boleh cari rezeki. Kita masing-masing ada komitmen apa semua kan. So hujan ni boleh dikatakan satu rahmat lah. Dia ada kata hikmah apa yang berlaku untuk kejadian hujan ni. Semoga anda kata tak apalah menghadapi keadaan hujan, banjir ke apa. Yang mana berniaga tu tetap berniaga, kata cari rezeki. Kalau kita makan gaji taklah, tak boleh, kita boleh gaji lah. Macam kita bisnes ni, kita cari alternatif. Kata kena ikhtiar juga lah, ke mana-mana pun kena ikhtiar. Sebab kita dalam perniagaan ni, semua pendapatan kita dalam perniagaan. Saya doakan semoga anda semua dimohon rezeki dan dilimpahi rezeki ni. Harap anda semua sihat-sihat selalu. Okey, terima kasih. So sekarang ni kita nak sampai rumah saya dah. Kita nak beroperasi membasuh periuk-periuk belanga yang kita telah buat kuih tadi. Itulah. So esok kita proses untuk buat kuih macam biasa. Okey, assalamualaikum.